Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'in tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi dan tuan kuasa masjid, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, peminat-minat kita jin sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menyambung siri jin yang kedua, insya-Allah yang ketiga dan yang keempat. Panjang cerita jin ni. Dan ini merupakan di antara tempat yang kedua atau pertama di Malaysia. Mungkin yang kedua agaknya. Di Johor yang pertama. Kisah jin saya sampaikan, tapi sini mungkin yang terpanjang dalam dunia. Saya akan uraikan secara detail, insya-Allah. Setelah pun membaca sebanyak 40 buah buku dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu tak ada. Bahasa Arab, dan mungkin tiap-tiap kali saya ke Mekah, saya akan jumpa satu buku jin yang baru. Dan saya telah pun disyarahkan bab jin ni oleh seorang Arab Mesir. Saya berdua dengan dia. Dia cerita 2 jam di Mekah. Dan budak terlalu muda, dan saya ambil juga ilmu daripadanya. Memang canggih budak itu, dan saya pun tak jumpa ke mana. Bukan budak lah, ustaz dia tu. Alhamdulillah, cerita jin ni memang amat menarik. Memang ramai orang suka. Tapi orang takut kepada jin itu. Tapi orang suka dengar cerita jin. Dan ramai pula orang berperangai macam jin. Aduh. Tuan-tuan dan puan sekalian, tersambung lagi. Soalan yang kedua. Adakah jin itu berkahwin? Jawapannya, jin itu berkahwin dan berketurunan. Itu sebabnya Allah menyebut dalam Al-Quran, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah wa hum lakum adu. Apakah kamu menjadikan jin itu dan keturunannya sebagai pemimpin selain dari Allah, min duni, selain dari Allah, sedangkan kamu dengan mereka sebagai musuh? Menunjukkan jin ini ada anak pinak. Bahkan mereka kalau beranak ramai. Itu sebabnya kalau dalam jasad kita ini dimasuki oleh jin, setengah-setengah orang itu akan umpamanya dimasuki oleh jin. Jin itu dia kalau beranak terlalu ramai. Itu sebab saya pesankan, saya akan terangkan nanti satu ketika bagaimana orang sihir kita, bagaimana orang boleh sihir, mengapa kita kena sihir, dan apa cara dia. Dia kalau masuk dalam badan kita ni 2 ekor cukuplah. Suami isteri masuk. Dia kalau beranak mungkin setahun 1000 ekor boleh jadi. Itu sebabnya kadang-kadang saya pernah keluarkan jin dalam badan di Mekah. Kadang-kadang berbotol-botol. Maknanya mungkin makan 80 botol, 1 botol jin itu kita masukkan dalam botol. Terlalu banyak. Itu sebabnya kalau kita berubat, tidak boleh 1 hari. Mungkin makan setahun, 2 tahun baru jin habis. Kerana yang penghujungnya itu dia terlalu payah nak keluar dari badan. Sudah sebati. Ini kita sambung kemudian. Jadi artinya mereka beranak, mereka bercucu, mereka bercicit macam manusia. Sebabnya Nabi menyebut innal jinna yatawaladun.
jin itu beranak pinak. Ramai anak. Ma yatawalad banu Adam, sebagaimana beranak pinaknya Bani Adam. Wahum aktsaru adadan, dan mereka sebenarnya terlalu ramai bilangannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ceramah yang lalu, bahawa jin nisbahnya ialah 9%, manusia 1%. Maknanya kalau manusia ini sekarang berapa ada? 5 bilion. Maka dia berapa? 45 bilion. Mungkin lebih. Kan ramai tu. Tak pening gitu. Ramainya jin. Ramai ke banyak ke? Banyak. Terus banyak sebut jin ni ekor ke orang ke banyak. Jodoh bilangannya. Kemudian itu satu bab. Maka jawapannya, jin ini berkahwin. Wallahu a'lam. Bagaimana dia kahwin, kita pun tak tahu. Tapi dia menurut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka Islam pakai saksi dan pakai wali sama. Kalau dia mazhab Hanafi, dia tak pakai wali. Begitulah ikut mazhab masing-masing. Kalau mereka itu orang Syiah, ramailah isterinya. Boleh muta'ah dia. Kalau jin itu jin Syiah. Kan saya terangkan ceramah yang lalu, jin ni berbagai-bagai mazhab. Syafi'i ada, Hanafi ada, Hambali ada, Maliki ada, Murji'ah ada, mazhab Syiah ada, Khawarij ada, mazhab menyembah berhala ada, Yahudi ada, Nasrani ada, sama saja. Yang tidak ada agama pun ada, yang kafir pun ada, yang mulhid, yang etis pun ada, yang komunis pun ada. Sama saja, sama manusia, tidak beza. Hanya bezanya dia kita nampak, dia kita tak nampak, kita dia nampak. Tetapi di mahsyar nanti, dia tak nampak kita, kita nampak dia, baru dia tahu. Di akhirat besok, kita nampak dia, dia tak nampak kita, balas balik. Walau bagaimanapun, jin ni umurnya panjang. Jin ni umurnya panjang. Tetapi apabila dia nak mati, dia minta Allah Ta'ala mudakan dia balik. Baru dia mati. Dia nak masa muda balik. Allah Ta'ala beri juga dia. Jin ni muda, tua dia. Muda balik. Maka baru dia mati. Dia akan diletakkan di bawah tanah juga. Jin mati. Yang tak mati, Azazil tu. Azazil tu minta, Rabbi anzirni ila yaumi ba'thun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Ya Allah, tangguhkan aku sampai nanti hari kiamat. Allah Ta'ala kata, fa innaka minal munzarin, kamu akan ditangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, pada satu hari yang ditentukan. Azazil minta dia mati selepas tiupan sangkala yang kedua. Allah Ta'ala tolak permintaan itu. Allah Ta'ala beri dia mati pada tiupan sangkala yang pertama, supaya dia rasa mati. Kalau tiupan sangkala yang kedua, dia tak merasa mati. Pasal kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk dalam dunia ni mesti mati. Mesti mati. Dengan demikian Azazil mati. Tapi lambat dia mati pasal permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, pada suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah nampak bertemu dengan Azazil berjalan di Mekah. Bongkok dia, pegang tongkat dan meleleh helium dah. Dia pun dah menyesal hidup lama sangat. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kau nampak siapa depan tu? Dia nampak Rasulullah. Itulah Azazil. Maknanya dia pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala haramkan jin ini atau iblis ini menyerupai Nabi. Itu sebab kita kalau bermimpi bertemu dengan Nabi itu tetap benar. Pasal jin atau syaitan tidak boleh merupakan dirinya sebagai muka Nabi. Kalau merupakan maka terbakar. Walau dalam mimpi, dia tak boleh merupakan mukanya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, kalau kita bermimpi bertemu dengan Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Nabi kata, barang siapa bertemu dengan aku dalam mimpi, maka sebenarnya dia melihat aku. Maka soalan yang kedua, apakah hukumnya
seorang manusia berkahwin dengan jin. Ini timbul soalan. Selalu orang Melayu sebut berkahwin orang bunian. Orang Melayu ni orang bunian lah. Sebenarnya orang bunian tu jin lah. Orang Melayu ni tak mana dapat istilah, kita tak tahu. Tapi saya nak cerita sejarah bunian ni menurut orang tua-tua. Ini dalam kitab tak ada. Dalam kitab tak ada. Orang tua-tua kata. Ini tuan-tuan dengar, bukan ini bukan dalam kitab. Dengar dulu. Kata pandai-pandai sama kamu buat cerita ni. Saya campurkan cerita orang tua-tua sikit. Dia kata orang bunian ni orang Melayu lah cerita ni. Orang Melayu kata, dulu ni ada satu kaum menyemput Nabi datang untuk berkenduri. Tetapi kesilapannya ialah kambing tak ada, lauk tak ada. Akhirnya disembelihlah anjing sebagai nak buat lauk tadi. Datanglah Nabi. Nabi pun sudah tahu ini bukan daging halal. Mereka rasa malu. Dimintalah Nabi supaya dia ni dihilangkan. Maka hilanglah orang itu, jadilah orang bunian. Dan tidak lah tu. Ini orang Melayu punya cerita. Saya nak cerita ni. Sebenarnya ini cerita ni tak ada dalam sejarah. Yang sebenarnya orang bunian ini, istilah orang Melayu, ialah jin. Makhluk gaib dua saja. Malaikat, jin. Jin termasuklah iblis, termasuklah syaitan. Itu golongan dia, grup dia. Dia punya kroni-kroni sama lah tu. Jin, syaitan dan iblis, itu satu kroni. Malaikat lain bab. Jadi apa hukumnya? Kita ni berkahwin dengan jin. Ada 3 pendapat ulama. Ada ulama mengatakan hukumnya haram, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, tidak sah berkahwin dengan jin. Pasal firman Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikannya pasangan kamu itu dari bangsamu sendiri. Mana orang manusia lah, supaya kamu hidup sakinah, tenang, dan menjadikan di antara kamu itu kasih, mengasihi antara satu sama lain. Dia kata, kan Allah telah sebut dah, pasanganmu bangsamu. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab yang lain mengatakan sah. Pasal Allah menyebut lam yatmathunna insun walajan. Maknanya bidadari itu, dia kata, tidak pernah disentuh oleh jin dan tidak pernah disentuh oleh manusia. Maknanya bidadari itu boleh dikahwini oleh manusia, boleh dikahwini oleh jin. Menunjukkan boleh. Menurut mazhab Maliki, dia kata boleh, tetapi makruh. Lebih-lebih lagi yang berkahwin itu perempuan. Perempuan itu manusia, suami dia jin, akan menimbulkan fitnah. Pasal nanti pantang dia mengandung. Mana suami awak? Jin. Kan menimbul fitnah dan kerosakan di muka bumi ini. Maka hukumnya makruh. Maka kalau kita buat kesimpulan bahawa hukumnya harus, tetapi boleh menimbulkan masalah. Dengan demikian, kalau jin mengajak kahwin, tak usahlah. Sebenarnya kalau saya nak cerita di segi pengalaman, memang ada jin yang minatkan kepada manusia. Lebih-lebih lagi manusia yang terlalu baik. Terlalu rendah diri dan sebagainya. Jin terlalu berminat kepada dia. Boleh jadi dia akan pinang dan sebagainya. Pernah berlaku satu ketika, apabila kita memasukkan jin dalam botol, campakkan dalam laut undang-undangnya. Kita undang-undang jin ini kita boleh tangkap dalam botol, tapi bunuh tidak boleh. Dia tetap makhluk Allah Ta'ala juga. Walaupun dia jin, tidak boleh bunuh, kena ingat. Maknanya kita boleh tangkap dalam botol, terbakar botol tu, mati dia tak, kita tutup ya. Tutup, campak dalam botol, buang dalam botol, campak dalam laut. Satu hari nanti dia akan pecah, dia akan keluar. Dia tak akan balik-balik pada orang yang dirosakkannya itu. Tetapi
kalau dia terdampar tepi laut, ada budak-budak ke orang tua buka betul, keluar dia. Malam-malam dia akan jumpa dalam mimpi. Terima kasih, dia kata. Tadi awak buka betul. Saya sudah keluar, saya pun berhajat untuk terima kasih dan berkahwin dengan awak. Macam itu dia. Boleh berlaku. Jadi artinya ini boleh berlaku. Kita dengan rasa rendah diri kita menolak, akan menimbul masalah. Banyak berlaku di Mesir. Orang berkahwin, ada berkahwin dengan jin. Kadang-kadang dia orang nampak dia makan nasi, roti itu terangkat, orang tak ada. Dia berkahwin dengan jin. Berlaku. Dan kalau tuan ingat sejarah di Greek, ada orang Melayu berkahwin dengan jin, tapi perempuan. Pernah pemberita ajak saya pergi, tapi saya tak pergilah. Katanya sudah dapat 3 orang anak. Wallahu alam, nak dibuktikan tak boleh. Pasal dia perempuan, kan jadi makruh tu. Kita nak kata ia pun tidak, jadi hukum syarak, kita tak boleh kata ia. Tak ada bukti. Boleh jadi ia sudah ada perbuatan sumbang, umpamanya. Itu sebabnya mazhab Imam Maliki kata hukumnya harus tapi makruh. Begitu. Ada di antara tuan yang berhajat nikah jin. Jangan buat pasal. Artinya ini kalau kita dengar cerita-cerita memang banyak dalam buku-buku, banyak cerita kisah orang-orang yang berkahwin dengan disebut orang-orang bunian. Kalau di Perak ada sebuah tempat yang banyak meminjamkan pinggan dan sebagainya. Pinggan-pinggan dipinjamkan, itu boleh jadi jin dan sebagainya. Itu sebabnya kadang-kadang kita lihat bahawa jin ini pembangunannya tak ada, dia tak ada bangunan. Dia tak ada bangunan. Dia tak ada masjid, dia tak ada surau, dia tak ada rumah. Dia tompang rumah kita je. Sebab yang duduk di rumah kita dipanggil Umar, dipanggil. Umar maknanya orang jin-jin yang duduk di rumah-rumah. Ada jin yang duduk di rumah kita. Itu sebab kadang-kadang kita lihat rumah kita tu ada bunyi-bunyi sekali-sekala. Dia lah tu. Baik-baik. Tetapi saya pesankan jangan takut. Itu saja. Ada jin yang tinggal saja. Dia tidak ganggu. Mungkin dia tompang, mungkin dia singgah, mungkin dia berminat, mungkin dia ada urusan. Urusan dia kadang-kadang dia mengintai tuan rumah itu. Apa tuan rumah buat? Itu tugas dia. Jin itu dia kerja tak ada. Dia tak ada pejabat. Dia tak ada pejabat. Tapi dia berkumpul ada. Sama-sama dia berkumpul juga. Kemudian timbul persoalan lagi. Ada orang bertanya, bagaimana, apakah sebabnya berlakunya anak-anak manusia ini yang bersifat pondan, khunsa. Jarang orang soal. Dan tak pernah orang soal pun. Bukan jarang, tak pernah orang tanya saya pun, mengapa pondan ni berlaku? Pondan ni bahasa kasuan, khunsa lah. Tapi orang tak reti lah khunsa ni. Pondan lah senang. Tuan-tuan kalau ikut fiqah, fiqah payah. Saya pun nak ingatkan payah khunsa ni. Dalam bab fiqah ni payah. Dia ada khunsa muskil satu. Khunsa muskil satu. Itu kita bab fiqah tu. Bab khunsa muskil ni payah. Sentuh batal tak batal, macam mana? Itu sebabnya apabila seorang perempuan, seorang laki-laki yang bertukar menjadi perempuan, kan payah. Ada seorang, kita keluar tanya sekejap. Seorang perempuan, seorang lelaki telefon saya. Ustaz, kata, dulu saya lelaki, sekarang saya dah jadi perempuan, dia kata. Saya kata, dulu lelaki sungguh. Ya ke? Semua ada ke? Semua ada. Ini cerita betul. Dia menangis-nangis nak tobat, tanya saya ni. Kan sudah jadi perempuan, dia kata. Dia sudah pakai tudung lah. Dia sudah insaf sebagainya. Jadi, boleh tak saya jadi perempuan juga? Kan susah nak jawab tu. Pasal hukum dia tetap lelaki. Hukum dia tetap lelaki. Dia tak boleh jadi perempuan pasal dia lelaki. Walaupun dia sudah menjadi perempuan, hormon dia sudah tukar. Sudah ada buah dada dan sebagainya adalah. Kenapa? Jadi, bagaimana nak semayang mana dia sekarang? Nak semayang belah perempuan, suara lelaki. Takkan penuh nak jawab tu.
Boleh? Awak sini? Saya sini lah. Letak pula sab lelaki, tak pening orang lelaki. Ini lelaki mana besar badan dia. Menangis-nangis dia. Saya kata tak boleh hukum, tak boleh. Awak tetap juga lelaki. Habis tu bab itu dikira apa namanya? Pondan, bukan pondan, perempuan buatan lah. Sekarang ni apakah menyebabkan seorang itu menjadi pondan? Kita baca hadis dia. An Ibn Abbas, idza atar rajulu mar'atahu wa hiya haidun sabaqahu syaitan ilaiha fa hamalat faja'at bil mukhannath wal mukhannatun auladul jin. Maksudnya apabila seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan isteri itu haid, maka dia didahului oleh syaitan, maka lahirlah anaknya, anak pondan. Maka pondan itu anak-anak jin. Ingat tu. Tapi janganlah tuan-tuan jumpa pondan, anak jin. Jangan. Itu sejarah. Maknanya pondan-pondan itu anak jin. Itu sebabnya memang dah hukum dia kan haram. Haram yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazil nisa fil mahid. Ditanya mereka kepada kamu mengenai orang perempuan yang haid, hendaklah perempuan itu dijauhi. Artinya balasan Allah Ta'ala menunjukkan kesilapan. Lahirnya anak-anak khunta itu disebabkan suami mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu. Sebagaimana dikuatkan hujah ini oleh Ibn Taymiyah dengan katanya, waqad yatanakahul insu wal jin wa yuladu bainahuma walad wa hadha katsirun ma'ruf. Inilah dikatakan Ibn Taymiyah, memang berlaku pernikahan jin dan manusia itu. Habis. Kemudian kita lihat pula apakah hukumnya? Apakah wajib mandi sekiranya jin itu menyetubuhi manusia? Banyak juga berlaku nak cerita tuan-tuan. Setengah-setengah kita ni masa muda-muda dulu dia pernah menuntut ilmu salah. Ini saya terangkan senang-senang, tuan faham betul ni. Ini serius. Masa muda-muda dahulu dia menuntut ilmu salah. Seorang perempuan dia menuntut ilmu salah masa muda-muda dulu. Ilmu yang dituntut ilmu jin. Ilmu untuk menundukkan suami atau sebagainya. Atau sekurang-kurangnya dia mahu suami sayangkan dia. Tapi ilmu salah. Kena ingat tu. Itu saya pesankan tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tak tahu. Kawan-kawan baik kita, sahabat kita, saudara kita dan sebagainya mengatakan bahawa kau ambil ilmu ni, besok suami kau sayang. Kita pun tak tahu. Ambillah ilmu tu. Ambil ilmu tu, ambil segitulah. Dan amalkan sekali-sekala amal. Tiba-tiba masa kita tua, kita pun tinggalkan ilmu itu dan kita pun menjadi orang baik, beramal dan sebagainya. Maka jin yang merapat dengan kita dahulu terlalu benci dengan kita pasal kita sudah meninggalkan dia. Maka nanti di waktu malam dia akan tidur sebelah, akan menyetubuhi seorang itu. Ingat, sengaja dia buat dajal begitu. Soalan sekarang ni, apakah wajib mandi atau tidak? Maka berbagai-bagai pendapat ulama mengenai ini. Ada ulama mengatakan wajib mandi, dan yang muktamad mengatakan mereka tidak wajib mandi, melainkan ada terasa sesuatu yang keluar atau termasuk sesuatu. Itulah. Jin ni sebenarnya macam manusia. Terus dia boleh tasyakul, dia boleh berbentuk diri dia. Dia boleh bentuk diri sebagai manusia biasa, boleh. Itu sebab setengah orang yang melihara jin, orang panggil hantu raya ni. Jadi hantu raya ni maknanya hantu besar lah. Raya tu kan besar, hari raya kan besar tu. Orang tak perasan tu hantu raya tu kan, balai raya, jalan raya, hantu raya semua tu. Apabila orang tu melihara hantu raya itu, malam-malam suami dia pergi kerja, tapi suami dia balik malam itu juga. Maka menjadilah suami isteri pada malam itu. Besok dia tanya, pasal apa malam tak ada kerja? Kan saya kerja. Ni banyak berlaku. Dan banyak cerita ni sampai kepada saya. Isteri yang ceritakan, bagaimana nak buat katanya. Suami dia tak balik, tapi balik. Betul-betul macam suami dia. Tak dapat dinafikan. Ini dia. Itu ilmu yang dituntut itu
sudah berbentuk, jin sudah berbentuk. Dia. Itu sebabnya pesankan orang-orang kita dulu, orang-orang Melayu dulu ni memang rajin untuk ini. Rajin semua, ilmu kebal untuk nahan angin dan sebagainya. Untunglah sekejap sebelum tua. Tapi setelah nak mati amat payah. Terlalu siksa mati. Saya terangkan kemudian. Kemudian, adakah kita boleh menyoal jin ni perkara-perkara yang akan datang? Sebenarnya sebelum turun Al-Quran, sebelum turunnya wahyu, jin-jin ini kesemuanya masih boleh mendengar berita-berita langit. Mereka mengintai-intai berita langit dari malaikat-malaikat yang bercakap-cakap sesama sendiri. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dulu kami duduk dekat-dekat dengan langit tu. Kama yastamil'an yajid law syiabar rasada. Sekarang kalau dengar akan dilontar dengan api. Dulu, itu sebab dulu ya. Selalu tuan dengar ya. Apabila ramalan-ramalan sebelum Nabi lahir, ramalan-ramalan tukar-tukar nujum di Yaman semua kan tepat. Nabi akan lahir. Kan nujum zaman Fir'aun kan tahu akan lahir Nabi Musa. Pak nujum. Maka setelah lahirnya wahyu, jin-jin tak dapat naik ke langit. Naik kena. Tuan-tuan lihat ya. Apabila dulu ni segala berita-berita turun dari langit ke bawah, betul. Maka sampailah ke bentuk nujum. Betul. Apabila betul, nujum pun sudah confident apa yang disampaikan oleh jin. Sampailah bila-bila pun dia percaya. Pasal asalnya percaya. 10 kali dah percaya, sudah. Lepas tu jin pembohong dia, Pak Nujum percaya juga. Nampak? Sampai sekarang Pak Nujum masih berjalan. Saya pesankan tuan-tuan, jangan sekali-kali pergi kepada bomoh yang bernujum. Jangan, hukum syirik. Ini yang nak saya sampaikan cerita jin ni. Bukan cerita hantu yang sampaikan. Jangan sekali-kali kita pergi jumpa dengan bomoh yang meramalkan sesuatu. Pergi aja. Melangkah saja 40 hari sembahyang, tuan-tuan. Dengar? 40 hari. Man ata'arrafan. Kita ni orang sembahyang, jumpa tu bomoh tak sembahyang kan bangang kita tu. Kita tuan bayang. Yang pergi itu Pak Haji 10 kali ke Mekah dah. Jumpa bomoh yang tak sembahyang, bertanya mengenai benda pelik-pelik, Tok Bomoh cerita, percaya dia. Kening-keningat tu nak dekat kasar sikit. Memang bangang, 40 kali bangang. Saya nak cakap ni, saya kadang-kadang saya bila orang jumpa saya, dia ceritalah masalah dia. Saya dah jumpa Tok Bomoh. Dia kata apa? Dia kata ada orang buat ni. Mana dia tahu? Dia ramal sana. Kan saya kata kan saya dah ceramah banyak kali, dah tak boleh jumpa Tok Bomoh. Aku nak buat saat darurat, dia kata. Angan hati saya. Nah. Jadi artinya, tuan-tuan bayang, kita ni semayang ni tak Allah. Jumpa Tok Bomoh dalam kampung-kampung yang tak semayang, tak tidak. Kita jumpa dia, kita pun pelik. Ini saya nak cerita ni, masyarakat Melayu masih lagi belum berhenti. Masih banyak lagi. Masih lagi, ada lagi. Saya dah pesankan begini, lebih terang, kita ni matilah senang. Lebih baik mati daripada kita hidup tepi syirik. Kena ingat tu. Pegang konsep. Biar mati, biar anak sakit pun sakitlah. Biar merana sepanjang hidup pun tak apa. Jangan syirik. Mati akhirat besok selama-lamanya masuk neraka. Dunia kalau sakit pun 80 tahun pun tak apa. Biar sakit. Tapi kita masih berusaha juga. Berubat. Jangan sampai menggadai iman. Menggadai kita punya syahadah. Menggadai kita punya akidah. Menggadai kita punya tauhid. Menggadai kita punya kepercayaan. Semata-mata untuk nak hidup 40 tahun, 50 tahun. Kena ingat. Itu nak pesankan benar-benar. Memang saya nak pesan benar-benar ni. Kadang-kadang saya bila orang jumpa bomoh begini, saya memang terlalu sakit. Pasal apa? Satu orang jumpa saya ni, orang semayang kuat ni jumpa saya ni. Ustaz dia, saya jumpa satu bomoh, Ustaz dia memang canggih, Ustaz dia. Dia cerita dengan saya pula tu. Apa canggih dia? Dia boleh, mata saya sakit dia tu, boleh keluarkan matanya, dia cabut mata tu, boleh berus mata, boleh masuk balik. Saya kata gila babi macam tu.
Itu kan sihir namanya. Doktor pun tak boleh buat. Doktor pun mesti injek pun tak banyak. Keluar gitu aja. Boleh beros lah tu. Masuk balik. Itu saya nak pesankan benda-benda yang pelik-pelik ini nanti saya akan insya-Allah disambung nanti bab sihir, bab maunah, bab karamah dan sebagainya, banyak lagi. Bab-bab gini terlalu panjang kisah dia. Itu kena ingat sangat, pesan sangat. Kalau tidak kita pun, saya pun berdosa banyak. Tak nak sampaikan, tak sampai benda ni mungkin tak sampai. Sekarang nak sampai pun dah tak boleh dah. Kau undang baru tak boleh sampai sekali dah. Sekian maklumkan. Ini dia. Jadi adakah boleh? Jawapannya tidak boleh. Jin tidak boleh. Tetapi kalau benda sekarang umpamanya, sekarang ni saya nak cerita begini ya. Ini nak cerita real. Satu orang sakit ya, seorang sakit. Kita dapat kontrol jin tu, jin dalam badan dia tu. Kita kata sekarang awak pergi Seremban. Tengok Seremban apa dia? Hujan kata. Itu betul tu. Pasal apa dia boleh pergi sekejap. Sekejap dia sampai. Itu boleh. Tetapi kita percaya tak percaya itu bab lain. Kalau kita percaya dia hujan tak ada masalah. Kata benda-benda zahir. Kan? Kita Seremban hujan ni. Selambung semua hujan tak? Hujan. Betul tu. Pasal jin ni boleh, dia boleh sekejap sampai. Dan kita boleh arahkan dia ke Mekah. Sekarang awak masuk Islam sekarang, awak tawaf sekarang. Dia boleh pergi. Dan orang itu kalau sihat tanya, mana tadi? Di Mekah. Betul dah. Dan orang yang sakit itu, dia akan terasa dia pun ke Mekah. Dia akan ikut sekali. Itu boleh tanya. Tapi tanya akan datang, tak boleh. Tanya yang telah lalu, boleh. Pasal umurnya panjang. Umurnya panjang. Hanya benda ni, bertanya pun tidak ada faedah apa. Suka-suka, bolehlah. Itu boleh. Kita boleh kontrol jin itu. Sekarang orang cakap banyak. Awak pergi rumah. Mana-mana pergi boleh pergi. Suruh pergi. Pergi rumah PM pun boleh. Saya sudah buat banyak kali dah pun. Boleh. Kita check dia ada. Boleh. Itu tak cerita lah. Bahaya. Special brand kat belakang tu. Itu sebabnya. Maknanya kita boleh kontrol. Jin ni pun sebenarnya bodoh. Jin bodoh. Sebenarnya. Itu sebab kita boleh kontrol dia. Tapi bukan kesemua jin. Ada setengah jin boleh, setengah jin tak boleh. Ada jin samsing pun ada. Ada yang jin bodoh, samsing yang degil yang payah kali. Ada. Dan mereka, macam kita ingat cerita sejarah, apa nama yang saya ceritakan minggu lepas, bulan lepas, Asif bin Burkhiyah kan boleh, Ifrit boleh angkat daripada Yaman ke Palestin, kan sekejap sampai. Si Ifrit boleh buat. Maknanya mereka boleh sekejap. Dia boleh merentas zaman, waktu dengan secara yang singkat. Itu boleh. Kemudian soalan bagaimana jin masuk dalam jasad manusia? Sebelum itu saya cakap tahdirul arwah. Tahdirul arwah ni saya nak cerita. Ini jangan sebenarnya ujung takut terlupa. Tahdirul arwah maknanya tuan-tuan sekali-sekali ya, pergi jumpa bomoh. Bomoh tak sedar. Bomoh tak sedar ini memang pembohong besar. Kena ingat, saya ulang lagi sekali, jangan tak faham. Apabila jumpa bomoh yang tak sedar itu, dia panggil menurut. Memang pembohong. Dia bohong, bukan bohong, dia betul lah tak sedar. Tapi dia kata dia wali sana, wali sini, pembohong. Dengar betul, bohong. Jangan tak faham. Besok pergi juga, payah. Dengar juga kadang, aku nak buat, pergi jugalah. Jadi maknanya apabila dia baca ini semua cerita ni, saya semua tengok. Saya tengok, saya tahu. Bukan orang tengok, saya suka tengok. Dia boleh bersyarah tu. Jin masuk, jin bersyarah macam kita bersyarah. Pandai bersyarah. Dia kata saya wali Songo Salib, saya dari Bentan, wali tu daripada ni. Bohong. Ingat ya, bahawa roh para wali, para syuhada, para anbiya, orang-orang alim sudah diangkat naik ke langit. Habis tutup buku. Dia tak turun dah masuk. Boleh pula. Roh dah naik ke langit ke syurga dah. Tengok hilang pula roh dah pergi. Turun bumi pula dah. Tak mahu dia. Ingat roh ini Allah berkata Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu ukhra ila ajal musamma. Allah lah yang mematikan jiwa itu ketika dia mati. Hina mat wallati lam tamut fi manamiha, dan yang tidur. Yang mati pun Allah pegang, yang tidur pun Allah Ta'ala pegang. Dua-dua pegang. Dan yang mati Tuhan peganglah. Yang tak mati
hantar balik. Kisahnya begini, kita tidur kita tidur, roh kita ni naik ke langit. Roh yang suci, roh kita yang bersih, yang mati, yang tidur berwuduk, roh akan naik ke langit. Akan bertemulah orang-orang mati ni. Kita bertemu bapak kita, mak kita dan sebagainya. Tengok keadaan lah, kadang-kadang kita pergi pun ke langit. Kita pergi merayau ke mana, ke London dengan Amerika. Ada pergi ke Banayam orang, macam-macam lah. Ada orang pergi punya kelapa, macam-macam. Jadi cakap sebagainya, berbincang dengan bapak kita, mak kita, nenek kita sebagainya, dan kita pun nak balik. Kita pun nak balik ke jasad. Roh pun nak ikut. Roh bapak kita ni. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah pegang orang yang telah dihukum mati. Wa yursil ukhra, dan yang tak mati Allah hantar balik roh kita. Itu kita balik ke jasad tu. Itu kita bangun tu. Itu sebabnya kita ikut undang-undang. Kita tidur ya. Tidur, roh keluar ikut hidung. Balik roh ikut kepala. Itu sebabnya kita nak gerakkan orang tidur, yang senang panggil nama dia atau goyangkan badannya. Dia kata roh akan balik apabila jasad bergerak balik dia. Maka jangan rentak kaki dia, lintang pukang roh dia balik. Lintang pukang roh balik. Kadang roh tak sampai ke badan, sangkut sini mata kita, mata roh sini kan, celik tak nampak pasal mata roh sangkut sini atau telajak bawah. Doktor cek mata tak sakit, mata okey, mengapa tak nampak? Pasal mata roh dia tu tak ijaz. Maka apa hasil tu tolak ke atas atau ke bawah, insyaAllah cerah mata dia. Doktor cek tak sakit mata dia, mengapa boleh tak nampak? Tu ayat tu saya akan beri kemudian. Ayam 2 ekor suang. Itu dia. Habis tu apa nama tadi? Maka apa nama tadi ni, roh kita akan balik ke jasad masing-masing kalau kita masih hidup. Tetapi soalan tadi ni ialah, bolehkah roh orang mati itu masuk dalam jasad kita? Di barat, di Mesir sudah ada apa nama yang panggil, satu mazhab boleh manggil roh orang mati. Ini semua pembohong. Ada satu mazhab, ada satu kumpulan di barat, di Mesir pun ada. Banyak orang menyaksikan, satu orang menyaksikan lebih dari 800 kali disaksikan. Konon-kononnya roh orang mati masuk dalam jasad dia. Roh Syanu, roh Syekh Abdul Qadir Jalani dan sebagainya. Sebenarnya yang masuk itulah jin. Kalau masuk itu roh orang, istilah orang putih kan reinkarnasi, orang panggil tanasukhul arwah. Maknanya roh orang masuk dalam jasad kita, roh binatang masuk dalam jasad kita. Ini sebenarnya jin berlakon. Jangan percaya. Pandai dia. Baca Al-Quran pun pandai, semua siap. Satu hari, tuan-tuan kalau ke Mekah pun saya nak pesankan tuan-tuan mesti juga berhati-hati. Satu orang balik Mekah, dia sudah masuk oleh jin. Jin kata, saya Syekh Abdul Qadir Jalani. Sudah. Saudara mara semua suka. Dia kata, anak saya sudah masuk Syekh Abdul Qadir Jalani, Ustaz. Sudah telefon saya. Assalamualaikum Ustaz, kata. Saya Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi dia cakap, saya di sini begini. Dia marah saya macam-macam. Syekh Abdul Qadir ni sudah marah saya. Saya kata beginilah, saya tak pandai benda ni, saya kata. Jumpa Ustaz Dr. Rondin lah. Dia pergilah jumpa Ustaz Dr. Rondin. Jadi kebetulan saya pun bercerita Dr. Rondin, orang tu pergi jumpa Dr. Rondin. Sama lagi saya Syekh Abdul Qadir Jalani. Dr. Rondin pun orang pengalaman, cakap Arab. Sudah tak cakap Arab. Jin tu mungkin bukan jin Mekah, mungkin jin sini terbawa ke sana. Pasal cerita ya, jin ni kalau jin Mekah dia pandai cakap Arab. Jin Mesir pandai cakap Arab. Kalau jin jauh cakap jauh. Saya pernah jumpa jin cakap jauh, saya tengah-tengah pula saya. Nasib baik kawan pandai cakap jauh. Jin ni sebenarnya dia cerdik juga, di segi bahasa cepat dapat. Dengan demikian kesimpulannya, jangan sekali-kali berubat dengan orang-orang yang tak sedar ini, orang yang menurun ini, jangan. Dia panggil tahdirul arwah, dia memanggil roh balik, bukan roh ini lah roh,
jin, bukan roh orang mati dan sebagainya. Betul. Tak boleh. Jangan. Itu nak pesan betul tu. Ya. Kemudian barulah kita masuk setengah-setengah orang tidak percaya kemasukan jin ke dalam jasad manusia. Banyak orang tak percaya kerana dia belum pernah tengok. Kalau dia pernah tengok, dia baru tahu. Banyak orang belum berpengalaman. Kadang-kadang macam tak percaya, kadang-kadang percaya dan tak percaya. Sebenarnya Al-Quran menyebut alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba itu nanti di hari kiamat dia tidak akan bangun, melainkan sebagaimana bangunnya orang-orang yang dirasuk oleh syaitan. Maknanya gambarannya manusia ini boleh dirasuki oleh syaitan. Dia boleh masuk dalam badan. Sebenarnya jin ni boleh masuk dalam badan manusia ni awal-awal otak dulu. Dia kontrol otak. Sebab kadang-kadang orang-orang yang sakit bini dia sayu, sedih. Ustaz dah tu. Kadang-kadang dia tak mau tidur. Kadang-kadang tidak mau makan. Kadang-kadang dia nak marah tak pasal-pasal. Kadang-kadang ketawa seorang-seorang tak pasal-pasal. Kadang-kadang bermimpi dengan binatang ular dan sebagainya. Saya akan terangkan nanti bulan depan mengenai orang-orang yang kena, tanda-tanda orang yang kena sihir itu. InsyaAllah. Jadi maknanya manusia ini boleh dirasuki oleh syaitan. Itu sebab setengah sekolah istilah orang putih histeria lah. Sebenarnya bukan histeria. Histeria ni orang yang tekanan. Dalam kitab At-Tibbun Nawawi menyebut dia cukup bangkang perkataan histeria itu. Melainkan memang orang histeria sungguh, itu bab lain. Tapi orang yang dirasuki oleh al-arwah asy-syarirah, roh-roh jahat dipanggil. Banyak sekolah-sekolah agama kena. Sekolah di Rawang kena, sekolah Petun Fatimah Johor kena. Sekolah di Raub Pahang kena. Sekolah Kuala Lipis kena. Sekolah agama belaka. Sekolah orang Melayu belaka. Kenapa sekolah Cina tak kena, sekolah India tak kena, sekolah orang putih tak kena? Jarang dengar atau tak pernah dengar pun sekolah Cina kena benda-benda yang boleh bawa ingat dalam tahun lepas seorang satu sekolah kena. Tapi jarang sangat berlaku. Pasal apa jadi begitu? Pasal orang Cina, orang India kan member dia belaka. Pasal apa dia nak ganggu member dia? Yang dia nak ganggu ni ialah orang-orang yang menentang dia. Macam ginilah contoh. Satu hari Iblis bawa anak dia berjalan. Bawa anak dia berjalan untuk kursus bagaimana nak mengasut orang buat jahat. Iblis bos bawa anak dia jalan, tengok setempat orang sedang berjudi. Ayah masuk, ayah orang sedang judi. Ayah tak payah. Apa salah ayah? Kan member kita belaka tu. Nampak? Memang tempat orang berjudi, apa perlu dia masuk? Memang orang dah jadi member dia. Yang nak masuk masjid ni lah, masjid ni yang masuk. Masjid negara, masjid mana tu? Di Mekah, Kaabah tu banyak. Di Kaabah tu kan kadang-kadang setengah orang-orang kulit hitam dia jalan tu, dia nak cek jin tu. Dia cari jin. Kadang-kadang jin duduk tu dia dapat balik. Kalau orang Melayu kan yang sekarang dia cek toyol kat Mekah, memanglah dia niat nak cek toyol, dapatlah niat. Terus orang Melayu di sini pandai. Pergi Mekah ada satu tiang jin ni, tiang jin merah tiang. Ramai sangat orang cari tiang jin. Pasal apa tu? Sekarang tak ada cat dah hilang dah. Allah, saya pun tak tahu di mana. Dulu ada cat merah. Jadi tiang itu sebenarnya dulu berat. Jin yang tolong angkat itu aja. Habis cerita, habis cakap itu aja. Tapi orang Melayu, itu tiang jin. Dia datang, dia peluk dia belakang tu. Kalau sampai, dapat jin seekor. Tak tahu dapat mana. Ilmu mana dia dapat tu. Dia cek toyol, memang dapat. Hilang. Kan syaitan kan banyak. Nak cek toyol, dapat toyol berbalik. Maka mengapa jin ini masuk dalam jasad kita? Saya terangkan ceramah yang lalu. Boleh jadi kita terlanggar kawasan mereka. Boleh jadi. Atau kita kadang-kadang menyembah air panas di waktu malam. Terkena mereka. Boleh jadi kita memaling batu di tengah malam. Boleh jadi kita terlanggar anak dia sedang menyusu. Boleh jadi termasuk kawasan dia yang kita dapat. Dia anggap kita sengaja. Sebenarnya kita memang tak sengaja, kita nampak. Dia anggap kita, dia menyangka kita sengaja berbuat demikian. Sebab kadang-kadang kan kita pesankan orang tu pesan malam-malam jangan balik senja-senja. Memang waktu senja-senja itu syaitan kan bertebaran. Sedang sedang beroperasi.
Kan Nabi pesan waktu senja, dia kata panggil anak-anak masuk ke rumah. Kan Nabi pesan tutup tingkap dan pintu, kerana syaitan-syaitan tidak akan masuk rumah yang tertutup pintunya. Maknanya syaitan masuk rumah kita kalau terbuka, tutup dia tak masuk. Mana dia pun ikut undang-undang juga. Padahal kan dia boleh masuk pintu, kan? Masuk kan luang-luang kan boleh masuk, tapi dia syaitan ni, jin ni kan ikut undang-undang juga dia. Dah tutup, sudahlah, tak masuk. Pesankan anak-anak waktu senja, orang tu dulu betul dah. Senja masuk senja dah. Itu waktu senja tu dia sedang beroperasi. Jadi maknanya waktu senja anak-anak pesankan masuk. Itu sebabnya kadang-kadang anak-anak kita dilanggar oleh jin. Kadang-kadang satu budak ni di Singapura dia lempang dia jin, bengkok kepala dia. Bengkok gini kepala dia. Hantar hospital, doktor kata sakit, tak boleh. Kepala kau bengkok tu. Artinya bila kita ubat cara Islam, elok kepala dia, lurus. X-ray, tak bengkok leher dia, tapi leher dia bengkok. Tu. Rupanya jin lempang ni. Terus kita nak buang air kecil mana-mana pun jaga. Jumpa lubang-lubang, dia pancut ke situ je. Dia lepuk dia jin tu kan bengkak. Ni kadang-kadang kita tak sabar-sabar. Satu tiga tu dah kelang. Dia naik bisikal macam Hindu betul. Macam Hindu naik bisikal. Melalak-lalak macam Hindu. Saya tanya bapak dia. Saya kata, pernah tak ular masuk rumah ni? Pernah. Satu kes kita dapat. Yang kedua, pernah tak singgah mana-mana buang air kecil? Pernah Ustaz. Di mana? Dekat kuil Hindu. Dia kencing, dia buang air kecil dekat kuil Hindu tu, mungkin jin baring tepi kuil tu, lentang kawan tu, dia pancit mulut kawan tu. Maka jin masuk dalam jasad dia, macam ni budak jahanam gitu. Nabi sekali macam Hindu betul, melalak-lalak macam Hindu. Dan kedua, ular masuk rumah, kan saya pesankan jangan bunuh. Dia bunuh ular tu dia. Bukan main susah nak keluarkan jin Hindu lah. Hindu ni pesannya jin Cina, jin Hindu payah. Satu kawan dia pergi kuil Hindu di dekat belah Batu Kep sana tu. Dia bukan apa, dia pergi memainkan mata kuil tu. Mata bukan kuil apa ni? Berhala tu, patung tu. Dia main gitu je. Buta mata dia. Buta. Kena ingat yang membuta, kita kena jaga akidah. Yang membutakan dia Allah Taala, kena ingat. Penyebab mungkin dia lempang dia jin tu mata dia, betul itu saja. Macam kita lah, kita pukul orang kan bengkak, yang membengkakkan Allah Ta'ala. Sebabnya orang tu dulu silap, dia buat tangkal ketegur. Tangkal ketegur, orang muda mungkin tak tahu. Tangkal ketegur ni mana demam ke benda ke, pening ke, dia ambil kunyit belah dua, letak sini buat gitu, telentang, satu telentang terangkut, ketegur lah. Kan menyambut, senang aja dia nak buat ramalan buat gitu. Memang seremban itu rap gitu. Tegur sungai kita. Sebenarnya bukan ketegur, maknanya diganggu oleh syaitan, pasal dia mengganggu kepada syaitan itu, jin itu. Kita ganggu dia ganggu kita. Jin tak ganggu kita. Kalau dia ganggu kita, teruk kita. Melainkan kita ganggu mereka. Kita ingat ya. Itu uraian yang panjang lagi, insya-Allah. Apakah hukumnya berhadam dengan jin? Menggunakan jin. Setengah-setengah orang kan menggunakan jin, sama ada menyakitkan orang, mematikan orang, membuncitkan perut orang, membengkakkan kaki orang, macam-macam dia boleh buat. Ada setengah orang mati 2 hari mati. Kalau saya ceritakan bab mati ni memang amat menyedihkan dan rasa tak patutnya berlaku dalam masyarakat yang moden ini. Satu budak perempuan anak dara baru kerja di Kuala Lumpur, baru kerja, cantik budaknya. Ada orang berkenan dengan dia budak-budak, dia tak nak, terus diseherkan, terus mati. Saya tak sempat tengok pun. Tak sempat nampak. Kok iya pun mudah ya. Kalau nak sangat buat ilmu pengasih kan bagus begitu. Pasal apa nak bunuh kawan tu? Dalam hukum Islam, orang menggunakan sihir bunuh orang, hukum dibunuh. Berlaku di zaman Sayyidina Umar dulu, kita ceritakan kemudian dalam bab sihir nanti. Tapi dalam hukum negara tak ada. Dalam hukum kita tak ada. Itu sebab orang bunuh orang gunakan sihir. Itu sebab Tok Bomoh sihir ni kena tangkap hukumnya. Tapi oleh kerana undang negara tak ada, maka mereka boleh berluasa. Kalau pakai senapan kan boleh tangkap. Sihir siapa nak tangkap? Undang-undang tak ada. Jadi apa hukum menggunakan jin? Menggunakan jin. Kita dua sama ada menggunakan cara biasa, cara tengkorak,
cara pemujaan atau menggunakan susuk. Susuk ini jin. Sejarah susuk ialah di zaman Firaun. Zaman Firaun ada seorang nenek berumur 300 tahun kalau saya tak silap. 300 tahun dia ada nenek dia pula. Seorang perempuan berumur 300 tahun, nenek dia berumur 18 tahun. Faham ya? Umur kawan ni, perempuan ni 300 tahun. Nenek dia sweet 17. Tu yang dia tu. Bukan umurnya 17 tahun, mukanya 17 tahun. Mukanya 17 tahun, canggih, cantik. Menyebabkan saudara-mara dia terlalu dengki kepada dia. Macam mana umur 400 tahun boleh muda sangat? Rupa-rupanya dia pakai susuk. Susuk zaman dulu, zaman sekarang lain. Dia gunakan binatang. Orang mengintai dalam bilik dia. Intai benda ilmu orang tu ni pakai. Dia tengok dalam bilik dia, bila dia masuk bilik, binatang tu keluar dari badan. Nampak macam keluar badan. Buruk nampak dia, tua nampak. Bila binatang tu masuk dalam badan dia, muda balik. Tusuk sekali ada orang begitu. Sekali-kali tua, sekali-kali muda dia. Tak tahu siapa. Kan? Macam tak faham aja. Sebenarnya, kerana saya nak cerita panjang itulah menyebabkan dia jadi muda tu. Satu hari orang intai lagi, dia binatang keluar, orang tangkap, bunuh, mati. Terus dia tua, terus mati. Yang menguatkan dia itulah binatang tu. Itu syaitan itu, jin itu masuk dalam badan. Sebabnya inilah susuk. Susuk hukumnya syirik. Hukum susuk ialah syirik. Hukum syirik masuk neraka selama-lamanya. Ada orang pakai susuk suara. Sedaplah suara dia. Orang susuk kebal. Kebal lah dia. Tembak takluk dia. Macam-macam lah. Ada perempuan nak cantik. Tengok memang cantik. Dia tak cantik. Dipandang dia. Jin duduk depan. Terus sekali pandang lama-lama. Tak cantik pula. Jin penat juga dia. Kali cantik pula. Itu masalah. Itu susuk. Perlu diingat. Orang yang susuk ini nanti matinya terlalu payah. Kena ingat. Ramai orang yang ada susuk yang tak boleh keluar kerana tuan guru dia sudah mati. Dia masalah. Tuan guru dia sudah mati. Memang betul lah dia punya pantang larangnya memakan benda-benda yang bercucuk, tapi dia sudah habis hikmatnya, susuk tidak keluar. Ada di x-ray di hospital, ada jawab dia tempat, tapi tak boleh keluar. Satu orang ahli x-ray beritahu saya, seorang perempuan jatuh motor, x-ray penuh susuk dalam badan, muka ni penuh. Itu masalah, besok matilah. Nak keluar nyawa tak jadi, nak keluar nyawa tak jadi. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tak mati. Kadang-kadang sudah mati, doktor kata sudah mati. Ini yang susah. Doktor kata Nabi tak ada. Bagaimana pula nak buat? Mata yang terkelip-kelip. Ana Bilal kampung ni boleh mandikan orang ini. Jeruk terkelip-kelip. Tak melompat Tuan Bilal lagi. Gitu. Ini susah. Makna mesti berusaha untuk buangkan susuk ini. Sama ada susuk ataupun ilmu-ilmu yang salah. Ilmu-ilmu yang salah mesti buang awal-awal. Kita jumpa orang-orang yang pandai untuk bagaimana buangkan ilmu-ilmu yang salah itu. Ini dia. Maka penggunaan jin itu hukumnya salah. Tetapi Nabi Sulaiman bagaimana? Nabi Sulaiman diarahkan Allah kepada jin ikut arahan Nabi Sulaiman. Lain. Bukan Nabi Sulaiman minta tolong jin tak. Nabi Sulaiman arahkan jin itu. Nampak? Tuan-tuan ingat satu sahabat tak lama dulu. Dia kata ulama-ulama Indonesia mengarahkan jin-jin jaga kawasan. Ingat tak? Sahabat. Ini dia mengarahkan. Maknanya itu ada kekuatan iman dia, kekuatan amal dia. Ngejin pun takut dengan dia. Itu anugerah Allah SWT kepadanya. Anugerah Allah, engkau jaga, engkau jangan cakap banyak, engkau jaga, dia jaga. Tetapi bukan minta bantuan lain. Ada orang menggunakan jin itu, dia minta engkau tolong
Engkau beri duluan perut dia, kau bengkakkan perut dia. Itu hukumnya syirik. Ingat masa datang. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min